Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so macam yang korang tengok kata thumbnail aku lah, kita nak bercerita pasal ada seseorang yang dah serbu masuk rumah aku. So aku akan cerita ke korang satu persatu macam mana kronologinya boleh berlaku ya kepada korang semua. So cerita dia macam ni. Waktu tu aku dah nak masuk tidur. Okay, kebiasaannya aku akan tidur selepas waktu isyak lah. Maybe nak pukul 8.30 malam, antara 8.30 malam hingga pukul 9 malam lah. So itu adalah waktu-waktu di mana aku akan beradu lah ya, beradu. So nak didirikan ceritanya, aku tak cakap agensi mana tau. So YTJT lah. Ada serbuan yang dilakukan masuk ke dalam rumah aku lah. So diorang ni memang beramai tau, dalam bergrouping macam tu, lebih kurang dalam 18 orang macam tu. Diorang pakai dua kenderaan lah, satu van dan juga satu kenderaan. Diorang serbu masuk ke rumah aku waktu malam pukul 9 malam. The first one diorang dah ketuk bagi salam. Waktu tu aku tak layan lah. Lama-lama aku tak rasa macam pelik, macam ada ke orang nak bagi salam pukul 9 malam Pukul 9 malam korang ada yang nak berketuk bagi salam. Time tu aku rasa macam, oh my god, takkanlah pencuri pula. Tapi make sense lah, kalau pencuri bagi salam rasanya tak masuk akal aku. So aku berfikir macam mungkin itu manusia, tapi kadang-kadang pencuri ni pun boleh bagi salam ya. So macam okay. So aku suruh lah bapak aku keluar, dan bapak aku bukalah pintu untuk aku lah. Rupa-rupanya diorang nak check sama ada aku ni ada ambil barang terlarang ke tidak. Aku pun pelik macam, rasanya tak pernah lagi aku dengar kes macam ni. Serbu masuk rumah nak check kau ada ambil barang terlarang ke tidak. Tak pernah lagi kan. So kalau korang nak tahu kronologi macam ni, korang boleh tengok video-video aku yang aku telah buat lah. So aku ada expect aku orang macam mana benda-benda macam tu boleh jadi. Especially video kalau korang dah faham aku jujur dengan korang tu lah. Macam tu. So mungkin dia ada connection kat situ lah. So diorang pun datang. Diorang datang, dia nak buat test air kencing aku sama ada aku ni dikatakan positif ataupun tidak. Bukan positif lah dah. Ya, positif. Lebih kurang macam tu lah kan. Ambil positif tu faham tak maksud aku. Kalau kau positif ambil benda tu, maksudnya kau dah ambil lah. Kau negatif, kau tak ambil lah benda tu. So diorang pun suruh aku check sama ada air kencing aku ni ada ambil barang terlarang ataupun tidak. So check, Alhamdulillah aku tak ada langsung ambil barang terlarang daripada situlah. Tak ada langsung lah korang. So maksudnya memang orang kata apa namanya, aku ni dikatakan negatif ambil benda-benda macam tu. Minta maaf, ingus pula ya, minta maaf korang. Aku ni sesama korang, minta maaf lah, aku agak kurang sihat. So that's why kalau korang tengok suara aku sengau-sengau ni, korang abaikan je lah ya. So lepas je diorang check aku punya air kencing tu, kita orang pun tanya-tanya lah, yang ni ada connection. Aku sendiri pun tanya lah, macam korang ni ada tak macam orang kata ada link dengan pihak polis ke apa ke. Diorang kata diorang tak ada. Macam tu lah. Lepas tu mak aku tanya lagi lah, apa benda ni, kenapa boleh macam ni, dan bagaimanakah, apakah, macam tu. So diorang just nak memastikan sama ada aku ni ada ambil barang terlarang ke tidak lah. Dia sebenarnya ada je, dia link dengan pihak polis sebenarnya, orang kata lah kan. Lepas tu lama-lama tu dia macam okay, kalau benda ni negatif, dan kita orang tak akan ambil tindakan lah. Sebab dia ada cerita dengan mak ayah aku, dalam van tu dah ada 4 orang masuk aku, bukan sekitar dekat perumahan aku tau, sekitar dekat Bandar Sibu yang nak ambil benda tu. So dia orang syak dan dia orang takut aku ada ambil barang terlarang lah. Seketika waktu tu aku jauh dengan mak bapak aku ke, mak bapak aku tak ada ke, padahal tak ada pun ya. Paling teruk pun aku makan McD, itu je paling teruk sekali lah. So Alhamdulillah aku ni dikatakan negatif ambil benda tu, dan semoga aku punya ni berjalan dengan lancar lah kiranya. Alhamdulillah. So itu sedikit apa yang aku boleh cerita dengan korang lah. Mungkin video ni agak pendek sebab video ni just penjelasan saja lah ya. Dan minta maaf, aku ni agak sesama sikit, aku hampir nak demam. So korang doakan aku semoga aku diberikan kesihatan yang baik. Itu je konten kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos. So jumpa lagi, dah boleh safe. Bye.